Bila dia pandang balik ke arah yang bilik terakhir tu, tahu-tahu perempuan tu dah tak ada dah daripada depan pandangan dia. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Amirul Notes. Nama aku Amirul. Hari ni aku nak bercerita kisah seram yang dikongsikan oleh Abang Zuki. Abang Zuki ni berasal daripada Melaka. Kisah ni berlaku pada tahun 2007. Tapi kisah ni pula bukanlah berlaku di Melaka, tapi berlaku di negeri lain. Sebelum tu, aku memohon maaf kepada hampa semualah yang mana mai singgah ke channel ni, bahawasanya aku takkan beritahu berlakunya kisah ni dekat negeri mana, lepas tu hotel ni apa nama dia ke. Aku takkan bagi tahu. Bukan pasal apa tau aku tak bagi tahu kat hangpa dekat mana lokasi hotel ni. Pasal hotel ni masih lagi operasi. Cuma aku takkan bagi tahu ni bukan pasal apa tau. Takut ada pihak-pihak yang tertentu dia ni tersinggung daripada kisah apa yang aku nak sampai kat hangpa ni. Tak lagi tak pasal-pasal aku pula kena su. Pada tahun 2007 yang mana si Abang Zuki sebelumnya lah, dia ni bekerja di sebuah kilang pada mulanya, tapi disebabkan nak cari lagi better offer, yang mana si Abang Zuki ni dia ni dapat satu tawaran kerja bekerja di sebuah hotel menjadi sebagai housekeeping. Bila di hari pertama Abang Zuki ni dia ni di training dululah dengan ada dia punya kira senior dia. Jadi bila kerja sebagai housekeeping ni, yalah hang kena tahulah macam mana cara nak cuci kapet lah, lepas tu cara nak bersih bantai tilam lah, lepas tu macam mana nak cucinya kolam renang lah. Okey, jadi setelah dah habis training dalam beberapa hari kemudian, Abang Zuki ni pula dia ni daripada tingkat 1 hingga ke tingkat 7 saja dia buat kerja housekeeping tu. Maksud aku pergi masuk satu demi satu bilik kan, nak buat cleaning service. Kalau katalah dalam bilik tersebut tu ada gas, ketuk dulu. Air room service itulah kerja dia. Selang berapa bulan kemudian barulah dia ni dinaikkan ke tingkat yang seterusnya. Hotel tersebut ni dia ni memiliki tingkat berbelah-belah lah. Pada ketika bulan-bulan tu yang mana si Abang Zuki ni tak ada lagi lah mengalami kisah-kisah seram ke, mengalami ada gangguan-gangguan ke, tak pernah lagi lah ketika tu. Bila satu hari yang mana Abang Zuki ni dia pergi tingkat yang paling atas. Okey, masuk dalam bilik pertama tak ada masalah. Bila katalah Abang Zuki ni buat kerja di bilik yang terakhir, masa bilik terakhir tu Abang Zuki ni dia buat kerja macam biasa lah. Pergilah kemaskan cadar lah, kemaskan tilam lah, susun bantai lah, bersihlah kapet lah, lepas tu cuci dekat toilet dalam bilik tersebut tu lah. Masa Abang Zuki ni dah habis buat kerja, Abang Zuki ni nak keluar lah daripada bilik tu. Sebelum Abang Zuki ni melangkah nak keluar daripada bilik tu, ada muncul satu perempuan. Perempuan ni berbangsa Cina. Dia ni pakai kebaya colour purple. Yang mana si Abang Zuki nampak perempuan tu sedang lalu di depan bilik yang Abang si Zuki tengah duk buat cleaning tu. Kata Abang Zuki, kalau ada gas lah, tapi selalunya gas ni dia akan ditetapkan daripada tingkat 1 sampailah ke hingga tingkat 12. Tapi kalau tingkat yang selebih-lebihnya tu, jaranglah ada gas. Walaupun hari tu hari di musim anniversary. Jadi bila waktu break tu, yang mana si Abang Zuki ni dia pergilah ke kantin. Sebab apa? Dekat hotel tu dah memang sediakan dah makanan para pekerja. Bila masa break tu, adalah staff-staff lain kan makan sekali dengan si Abang Zuki. Mula-mula sembang benda biasa lah, perempuan-perempuan. Lalas sekali Abang Zuki ni tanya dekat semua yang duduk dekat table dia tu, ni aku nak tanya sikit ni, tadi ada gas ke dekat tingkat yang paling atas kali tu? Yang rakan-rakan sekerja yang lain ni cakap lah dekat si Abang Zuki, setahu aku tak ada pun. Jarang lah ada kalau gas duduk dekat tingkat yang paling atas tu, jarang lah. Lepas tu Abang Zuki ni pun dia cerita balik, tadi masa aku buat cleaning yang bilik terakhir dekat tingkat paling atas tu, masa aku nak keluar tu, aku ada nampak seorang perempuan pakai baju kebaya colour purple. Orang yang duduk sekali dengan si Abang Zuki ni masa makan tu, semua pandang ke arah si Abang Zuki. Lepas tu si Abang Zuki ni pun tanya balik,
Awak hampa pandang aku, kenapa? Ada sesuatu ni ke? Yang lain ni pula dia alih pandangan. Masa tu yang si Abang Zuki ni dia tak ambil serius sangat pasal benda tu. Mungkin dia ingat ada gas ke, ataupun yang rakan-rakan sekerja si Abang Zuki ni yang duduk makan sekali tu, mereka ni tak tahu ada gas ke dekat tingkat yang paling atas tu. Lepas tu Abang Zuki ni pula dia dah lama tau tak pergi tingkat yang paling atas tu. Pasal apa? Dia ni ditugaskan kena pergi buat floor-floor yang lain lah. Nak jadikan cerita, dia ni dalam selang beberapa minggu kemudian tu dia kena pergi balik tingkat yang paling atas tu, pergilah buat cleaning. Masa Abang Zuki sampai dekat floor yang paling atas tu, Abang Zuki ni dia pergilah buat dekat bilik utama dulu, barulah masuk bilik kedua. Sebelum nak sampai bilik terakhir tu, yang mana si Abang Zuki ni ternampak seorang wanita yang pakaian kebaya colour purple tu duduk tengah berdiri je depan pintu bilik yang paling hujung tu. Bila Abang Zuki nampak perempuan tersebut tu, Abang Zuki ni dia duduk tengah tolak stroller yang apa? Stroller untuk cleaning tu, yang macam apa nak buang-buang sampah tu kan. Dia tolak stroller tu. Bila Abang Zuki ni dia tengok kiri, tak salah dia tengok kiri duluan, tengok kot-kot ada bilik yang dia terlepas pandang kan. Bila dia pandang balik ke arah yang bilik terakhir tu, tahu-tahu perempuan tu dah tak ada dah daripada depan pandangan dia. Jadi Abang Zuki ni pun pergilah masuk ke bilik tu kan. Dia buatlah cleaning dan sebagainya. Lepas tu dia pergi turun nak pergi buang sampah kan. Masa nak pergi buang sampah tu lah dia pergi tanya dekat salah seorang kawan dia jugalah, rakan sekerja dia. Tadi aku ada nampak tau dekat floor yang aku buat tu, dekat paling atas tu, aku nampak seorang perempuan berbangsa Cina. Dia ni pakai kebaya colour purple. Rakan sekerja si Abang Zuki ni beritahu, tak ada gas lah kat atas tu. Ni tengah mamai ke apa? Jadi Abang Zuki ni pun dia abai lah. Okey, lepas tu dalam minggu depan tu pula, yang mana si Abang Zuki ni dia ditugaskan untuk jaga shift malam pula. Bila masuklah dekat floor yang paling atas tu, Abang Zuki ni pun pergilah dekat bilik yang terakhir tu. Masa tu dia dah settle dah dengan bilik-bilik yang lain tu. Jadi Abang Zuki ni bila dia masuk dalam bilik yang terakhir tu, Abang Zuki ni pun tutuplah pintu, dia nak buat cleaning dulu kan dekat bilik tu. Bila Abang Zuki ni dah settle dekat bilik yang terakhir tu, tiba-tiba dekat dalam bilik yang si Abang Zuki tengah buat cleaning tu, perempuan yang pakai baju purple tu pandang je dekat arah si Abang Zuki ni. Abang Zuki ni yang terkejut bukan pasal apa tau. Kalau perempuan ni masuk, dah confirm lah ada pintu terbuka ke, mesti bunyi. Ini tak ada langsung. Perempuan yang berbangsa Cina berpakaian baju kebaya colour purple, dia pandang je mata si Abang Zuki ni. Dia senyum tau. Senyuman wanita tersebut tu, dia bukanlah senyuman orang kata senyuman ikhlas, tapi sebaliknya senyuman menyeramkan. Lepas tu perempuan yang berbangsa Cina tu, dia pusing badan dia jalan dekat arah pintu tu. Masa dia berjalan dekat arah pintu tu, dia berjalan tembus pintu tu. Abang Zuki ketika tu tak sedar dah. Tahu-tahu ada dekat ni pantry, penuh dikelilingi oleh rakan-rakan sekerja dia. Bila Abang Zuki ni sedar, masa tu dah pukul 11 malam tau. Sepatutnya shift Abang Zuki ni dalam pukul 12 tau. Lagi sejam lah nak habis kerja. Yang si Abang Zuki ni, dia dinasihatkan oleh manager dia, tak apalah hang pergi balik lah. Tak apa, besok ni kalau hang tak sihat, hang MC je. Tapi keesokan hari tu Abang Zuki ni tak ada lah MC. Dia cuma datang kerja macam biasa lah. Masa datang kerja tu, dia ni di salah satu orang pertama kena panggil masuk dalam bilik manager dah. Yang si manager ni sebenarnya dia dah tahu dah cerita tu, tapi dia saja je tanya dekat si Abang Zuki, hang pensan tu kenapa semalam? Lepas tu si Abang Zuki ni bercerita lah satu demi satu. Masa saya buat cleaning tu lah, tiba-tiba muncul satu perempuan. Lepas tu manager kepada si Abang Zuki ni pun bercerita balik. Kalau nak tahu, memang betul tingkat paling atas tu ramai orang tak berani pergi buat cleaning service kat sana. Dia cerita balik sebab apa dulu staff ada yang sampai apa histeria lah disebabkan nampak perempuan berbangsa Cina yang pakaian kebaya colour purple. Dia cerita habis manager dah. Lepas tu manager si Abang Zuki ni pun dia cerita lagi. Kalau hang nak tahu lah, dekat tingkat paling atas tu, kalau hang buat servis cleaning dekat bilik yang terakhir tu,
Dia akan kacau dekat bahagian situ dah. Paling-paling lah, ataupun baru hang lalu dekat depan bilik hujung tu, dekat situ pun dah kena gangguan dah. Bila Abang Zuki dengar semua tu, Abang Zuki ni nak berhenti tau. Tapi manager kepada Abang Zuki ni nasihat lah, kalau boleh hang janganlah berhenti lagi noh. Alah, benda tu pun dia bukan ganggu teruk-teruk pun, dia ganggu dekat kawasan bilik tu je. Okey dah, nak kerja lagi dah, kata si manager Abang Zuki ni. Lepas tu Abang Zuki ni pun dia dah selesa tau kerja situ. Bukan pasal apa, makan pun dapat. Lepas tu gaji pun tak terusik sangat. Pasal apa, gaji lah. Lepas tu makan lagi dapat. Lepas tu kata Abang Zuki, dia banyak tau benefit dekat hotel yang si Abang Zuki ni kerja dulu. Tu kata manager tu, tak macam ni, kalau hang nak kerja lagi, hang tak mau pergi tingkat atas tu pun tak apa, aku boleh uruskan macam mana. Sebenarnya ada staff-staff yang lain pun tak berani tau nak pergi ke tingkat yang paling atas tu. Pasal apa? Mereka takut jumpa tu lah jelmaan wanita pakai kebaya colour purple. Dan ada juga yang berani, tu pun mereka berani pun mereka buat macam anggap benda tu ada macam tak ada aja. Itu yang mana yang berani lah. Benda tu dia ni bukanlah sampai kacau orang teruk-teruk sangat pun, dia hanya tunjukkan diri dia, lepas tu dia hilang lah. Tapi kata si Abang Zuki, yalah, yang paling takut sekali manusia boleh tembus dinding, tak pelik ke? Lepas tu yang si Abang Zuki ni pun kata, okey lah kak, kalau macam tu saya nak lah. Dia bekerja lah macam biasa. Tapi dekat tingkat yang paling teratas tu, dia tak dapat lagi pergi ke sana. Bukan pasal apa tau, sebab manager dia dah tahu dah yang si Abang Zuki ni pun bukanlah berani sangat. Satu hari Abang Zuki ni pun dia bersembang lah dengan staff-staff yang lain ni. Sebenarnya apa terjadi? Ni cerita sajalah, tak tahulah kebenaran dia sampai tahu mana tau. Okey, ada staff lama dia cerita macam mana tau. Dulu yang perempuan berbangsa Cina yang pakai kebaya colour purple, dia ni meninggal di dalam bilik tersebut tu. Tapi meninggal tu bukanlah dengan cara yang elok, boleh dikatakan dengan cara yang orang kata dengan cara pintas lah. Dia ni frust dengan boyfriend dia, pasal boyfriend dia tinggalkan dia. Macam itulah menurut apa yang orang lama kata lah. Lepas kejadian apa yang tertimpa di atas diri Abang Zuki ni, lagi 3 tahun barulah Abang Zuki ni berhenti. Itu pun dia berhenti bukan pasal apa, dapat kerja lagi bagus, lepas tu dapat gaji yang lagi okey. Tu yang dia berhenti hotel tersebut tu. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian untuk kali ni. Terima kasih telah menonton video ni. Kalau hampa nak share kisah seram hampa ataupun pengalaman kisah seram hampa boleh tekan di ruangan description aku ni. Ada link Instagram dan juga ada link WhatsApp. Dan jangan lupa tekan like, tekan share pada kawan-kawan hampa, komen dan juga subscribe. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.